Test. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Tuan Haji Syahril, Tuan Imam pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan para jemaah yang saya kasihi sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini setelah selesaikan solat fardu subuh 2 rakaat secara berjemaah. Kita dapat hidup pada pagi ini, dapat meneruskan kehidupan, dapat meneruskan tanggungjawab dan amanah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar ucapan di bibir kita, tetapi kita buktikan melalui perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan itu yang kita namakan sebagai hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam fasa menyambut tahun baru hijrah, tahun baru Islam. Apabila kita menyebut tentang hijrah, kebanyakan daripada kita terus mengingati peristiwa perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ya, itulah peristiwa agung yang telah tersebut dalam sejarah Islam. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah ialah perubahan daripada kehidupan yang jauh daripada Allah kepada kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maksudnya ialah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum itu sehinggalah mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, ayat ini memberi ganjaran, memberi pengajaran bahawa perubahan seseorang itu bermula daripada diri individu itu sendiri. Jika setiap ahli keluarga berubah menjadi lebih baik, keluarga akan berubah. Jika setiap keluarga berubah, maka masyarakat akan berubah. Jika masyarakat pula berubah, maka negara akan menjadi lebih baik.
Ramai orang mengharapkan masyarakat berubah, tetapi tidak mahu mengubah diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajara ma naha an." Wal muhajir man hajara ma naha an. Dan orang yang berhijrah itu ialah siapa? Ialah orang yang berhijrah. Man hajara. Nabi kata orang yang berhijrah itu ialah siapa yang berhijrah manaha anhu, daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis sahih muttafaqun ilaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Jelas di sini bahawa Rasulullah SAW menyatakan bahawa hijrah itu ialah kita berpindah daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meninggalkan solat, maka dia mula menjaga solat. Itulah hijrah. Apabila seseorang meninggalkan riba, itu hijrah. Apabila seseorang meninggalkan mengumpat, itulah hijrah. Apabila seseorang mula membaca Quran setiap hari, itu juga hijrah. Maknanya di sini tuan-tuan, setiap hari kita mempunyai peluang untuk berhijrah. Mengapa ummah hari ini perlu berhijrah, tuan-tuan? Mengapa? Sidang jemaah sekalian, kita pada hari ini hidup dalam keadaan yang penuh dengan cabaran. Anak-anak kita membesar dengan telefon. Media sosial berada di tangan sepanjang masa. Fitnah tersebar lebih pantas daripada kebenaran. Akhlak semakin merosot. Institusi keluarga semakin rapuh. Ramai yang berjaya dalam kerjaya, tetapi gagal menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya umat Islam perlu kembali berhijrah. Bukan maksudnya di sini kita meninggalkan dunia, tuan-tuan, tapi kita menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Itulah yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan, cabaran pada hari ini bukan sahaja terletak kepada golongan-golongan yang tertentu. Apa yang saya sebutkan tadi, bukan hanya golongan tertentu sahaja, tapi boleh dikatakan kepada semua, kepada semua kita terlibat dalam cabaran pada hari ini. Sangat-sangat mencabar, tuan-tuan. Terutama sekali cabaran fitnah akhir zaman. Fitnah yang tersebar di kalangan media sosial contohnya. Kita tidak mampu untuk berlumba. Kita tidak mampu berlumba dengan fitnah. Laju fitnah ini. Sekalipun kita cuba mengejarnya, kita akan tertinggal di belakang. Jadi apa tugas kita, tuan-tuan? Tugas kita menyebarkan kebenaran. Itulah sahaja. Kita sebarkan kebenaran, kita sebarkan kebaikan. Kita kena bersama-sama dalam arus cabaran ini. Kita tidak boleh lagi. Kita tak boleh lagi. Dia makin lama, makin kita akan termasuk dalam arus cabaran ini. Kalau kita tengok contohnya, tuan-tuan, kalau dulu permulaan wujudnya WhatsApp, betul tak? Permulaan wujudnya WhatsApp. Ini apa? Contoh yang senang. Wujudnya WhatsApp dahulu. Sini saya cerita kepada diri saya lah, kan? Apabila wujudnya bermacam-macam grup WhatsApp. Kita mula mengira, Allah, makin banyak ni grup WhatsApp. Dululah, zaman dulu, mula-mula handphone wujud. Aku tak nak lah lebih daripada 10, cukuplah 10 kan.
Cukuplah 10, tak larat dah kan. Makin lama makin banyak, perlu makin perlu kan. Grup kerja, grup keluarga kan. Jadi itu contoh, kita tak dapat lari. Walaupun kita nak menolak kan, nak tolak kan, tak boleh. Masuk pula AJK baru, surau kan. Wujud grup baru kan. Jadi benda macam ni kita tak boleh nak lari, tak boleh nak tolak. Itulah arus perubahan yang berada dalam sekitar kita, yang mana kita tidak dapat untuk menolaknya. Tak kira lagi grup kerja apa semua kan. Jumpa kawan lama, masuk grup X lah, macam-macam X lah. X sekolah ni, X sekolah tu, X kawan tu kan. Jadi inilah cabaran apabila berada dalam pelbagai community group ni. Dia ada macam-macam lah dalam tu. Jadi tugas kita tuan-tuan, selaku seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beriman, kita nilaikanlah apa perkara yang perlu kita buat sekiranya kita berada dalam arus fitnah ini kan. Sekiranya ada benda-benda yang tak betul, kita kena bersuara lah. Kita tak boleh nak lari kan, kita tak boleh nak abaikan. Okey, itu salah satu usaha dakwah kita kepada rakan-rakan kita dan juga yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan, pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hendaklah ambil daripada segenap aspek. Kita tidak boleh hanya melihat kepada cerita sahaja kan? Tidak boleh. Sekarang ini saya lihat dah ramai daripada penceramah-penceramah di sekolah-sekolah kan? Saya terlibat dengan sekolah, alhamdulillah, mengikut feedback daripada sekolah-sekolah yang melaksanakan sambutan Ma'al Hijrah. Mereka menjemput guru-guru, menjemput penceramah untuk hadir ke sekolah masing-masing. Ada juga daripada guru-guru kita kan. Guru lain dijemput ke sekolah lain, macam tu kan. Alhamdulillah ada perubahan. Bukan sekadar ustaz-ustaz ni datang bercerita tentang hijrah. Bukan datang, mereka datang tu cerita tentang peristiwa hijrah. Alhamdulillah. Maknanya kita menerima feedback daripada tua panitia kan. Kata macam mana ceramah ustaz-ustaz. Okey, alhamdulillah tambah bagus kan. Walaupun daripada guru-guru kita saja, mereka tu tahu macam mana menyampaikan pengajaran daripada peristiwa Al-Hijrah. Yalah, kalau nak cerita hijrah ni, ustaz sekolah sendiri pun boleh cerita ke tak? Ustaz sekolah sendiri pun boleh cerita macam mana peristiwa hijrah. Ustazah pun boleh cerita. Tapi apa yang penting sekarang ni ialah pengajaran daripada peristiwa hijrah. Itu yang lebih penting. Jadi mereka datang ke sekolah, cerita pengajaran. Apa yang perlu diambil oleh murid-murid kan? Apa yang perlu diambil pengajaran oleh para guru. Bukan setakat cerita hijrah. Kan? Ini datang-datang, sebenarnya ini sudah menjadi satu adat, tuan-tuan. Bila penceramah datang, maka sekolah akan sediakan hadiah untuk murid-murid jawab soalan. Jadi tak dapat tidak, penceramah pun kena ceritalah kan. Penceramah pun kena cerita. Nabi ni, siapa teman Nabi tak? Nabi berhijrah ke mana? Cerita-cerita tu lah, penceramah kena cerita juga kan. Sebab sekolah dah sediakan hijrah 10 ustaz. Kita ada 10 ni soalan 10 hadiah untuk soalan hijrah. Sudah ustaz nak fikir soalan pula kan. Nak soal yang payah dan susah tak boleh jawab pula budak kan. Jadi kenalah cerita sikit-sikit. Tapi tak apalah kan, selit juga cerita Nabi, macam mana Nabi hijrah untuk soalan kan, untuk soalan. Kita takut ustaz ni terperangkap lah. Mentang-mentang ada 10 soalan, kena cerita semua ni kan. Kena cerita daripada awal Nabi berhijrah apa semua kan. Dengan Abu Bakar apa semua kan, kena cerita. Takut nanti budak-budak tak boleh nak jawab. Itu sebenarnya masalah dia.
Tapi tak ada masalah lah. Sebenarnya hadiah ni untuk menarik murid. Untuk memberi motivasi kepada murid-murid, memberi tumpuan kepada ceramah. Okey. Jadi dua pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama perancangan. Yang saya lihat hijrah yang pengajaran yang paling besar daripada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah yang pertama perancangan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat wahyu, Nabi tahu apa yang Allah suruh, kan, apa yang Allah buat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah apa yang Allah suruh tu yang terbaik tu tak? Allah suruh buat ni, bagus. Betul lah ni. Tapi walaupun Nabi dah tahu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap merancang. Tuan, tuan-tuan, Nabi tetap merancang. Jadi perancangan ini ialah salah satu pengajaran yang paling penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Macam mana Nabi merancang? Ini semua kita tahu. Nabi memilih teman dalam perjalanan. Nabi pilih apa? Sayyidina Abu Bakar, kan? Nabi pilih teman yang paling baik, paling bagus, paling yang dipercayai untuk menemani baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi tuan-tuan, perancangan yang ditunjukkan oleh Nabi di sini patutnya kita boleh ambil dalam segala aspek, kan? Perancangan ini kita kena adalah orang yang bersama kita itu ialah orang yang paling dipercayai, kan? Dalam setiap pengurusan organisasi contohnya, kan, kita kena ambil orang yang kita percaya, bukan kita ambil orang yang kita was-was lagi, kan, tapi nampak dia boleh buat kerja. Tak? Nampak dia boleh buat kerja tapi kita was-was. Kita tak boleh. Kita takut nanti organisasi kita akan hancur. Betul tak? Inilah yang berlaku kepada Presiden Mursi Mesir, kan. Dia kesilapan yang beliau buat ialah dalam pentadbirannya ada jeneral yang tak ikhlas, kan. Benda tak ikhlas ni kita tak nampak, betul tak? Tapi itulah, kan, apabila ada bersamanya seorang yang tidak betul-betul ikhlas berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berkhidmat kepada negara, maka itulah yang dialami oleh beliau, kan. Sekejap saja kita nampak apa yang beliau laksanakan itu sangat bagus kepada negara, tapi itulah perancangan yang baik yang dilakukan. Baik macam mana pun kita merancang, Allah itu lebih baik, kan. Perancangan Allah lebih baik. Tidak gagal untuk bertahan lama, okay? Jadi kita ambillah pengajaran. Kita memilih orang-orang yang ikhlas berkhidmat dengan kita dan kita percaya mereka ini akan memberi sumbangan yang tidak berbelah bagi dalam organisasi kita. Selepas itu apa perancangan Nabi? Nabi bersembunyi di Gua Sur. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Gua yang mana telah dicari oleh siapa? Sayyidatina kan? Asma, kan? Cari gua tersebut. Mereka-mereka yang dipercayai oleh Nabi juga mencari tempat-tempat yang selamat untuk dijadikan persembunyian. Selain daripada itu, Nabi juga menggunakan penunjuk jalan, kan? Jadi ini juga mereka ni semua dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perancangan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawasanya tawakal itu bukan bermaksud meninggalkan usaha, kan?
Tawakal. Perancangan tawakal juga termasuk dalam perancangan ini kan. Tawakal ini bukan bermaksud kita meninggalkan usaha-usaha perancangan. Kita kena ada perancangan dia. Kita kena ada perancangan yang baik, yang bagus dalam sesebuah perkara supaya kita dapat pastikan matlamat kita itu akan mencapai kejayaan. Okey. Yang pertama tadi ialah perancangan. Yang kedua pula ialah pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar kita nampak jelas di sini. Kan? Sahabat meninggalkan segalanya. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan semuanya kerana Nabi. Kerana Nabi. Meninggalkan apa? Meninggalkan rumah, meninggalkan harta dan meninggalkan kampung halaman. Hari ini tuan-tuan, mungkin kita tidak perlu meninggalkan tanah air. Mungkin kita tidak perlu meninggalkan kerja buat kita lah. Mungkin kita tidak perlu meninggalkan kesenangan yang kita ada. Kita ada rumah, kita ada kerja, kita ada keluarga, kan? Selesa dah kita. Kita tidak perlu meninggalkan semua itu. Tapi kita perlu meninggalkan keburukan, kan? Kita perlu meninggalkan keburukan. Kita perlu meninggalkan sifat sombong. Kita perlu meninggalkan hasad dengki dan meninggalkan dosa yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, inilah yang lebih sukar. Inilah yang lebih susah kepada kita. Inilah yang lebih payah yang kita nak buat. Hijrah daripada perkara yang baik, perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Ini lebih susah tuan-tuan. Nak berhijrah tempat kerja misalnya. Itu mungkin benda senang. Ya. Kita rasa apabila kita pergi ke sana ataupun kita dapat kerja di kampung lebih dekat sikit kan. Kita dapat tempat kerja yang lebih dekat dengan kampung. Kita berhijrah, senang bagi kita, betul tak? Kita akan rasa senang, walaupun itu namanya hijrah. Kita akan senanglah sebab dah sedekat dengan kampung kan, ataupun kita dah pindah dekat negeri kita, negeri kelahiran. Senanglah. Apa yang susah, betul tak? Yang susahnya nak angkat barang tu je. Tapi kita dah nampak di sana kemudahan, betul tak? Kita dah nampak di sana kemudahan, kita akan dapat bersama dengan ibu bapa, saudara mara kita, dah nampak dah. Itu namanya hijrah. Memang betul-betul kita berhijrah. Tapi apabila kita nak berhijrah, meninggalkan perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik, meninggalkan perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik, inilah hijrah yang betul-betul menuntut kepada pengorbanan. Itulah saya sebut tadi, pengorbanan. Tuan-tuan, pada hari ini kita sangat-sangat lebih susah untuk berhijrah dengan cabaran-cabaran yang ada pada hari ini. Saya dalam aspek tugas saya pada hari ini juga saya ada beberapa cabaran. Cabaran saya menguruskan pengambilan murid masuk ke sekolah. Mencabar tak tuan-tuan? Mencabar. Bila datang apa ni? Parent yang anaknya tidak layak, datang berjumpa. Apa cabaran saya? Cabaran supaya menenangkan. Tuan, puan, anak tuan memang tak layak. Macam mana kita nak tolak ni kan? Cabaran. Jadi kadang-kadang kita berjumpa juga sifat manusia yang bagi kita, mereka ni dari segi integriti dia patutnya tinggilah. Mereka yang daripada kehakiman, kan? Mereka yang contohnya tuan hakim, kan? Bukan nak memburukkan, kan? Semua orang pun ada keburukan dia, tapi kadang-kadang kita betul jumpa tuan hakim datang, kan? Sama, perangai sama je. Sama, tolong ijaz anak saya. Itu ayat yang tolonglah Ustaz ijaz, tolong ajar bagi masuk, kan? Jadi semua golongan kita tidak terlepas daripada cabaran macam mana kita nak menahan godaan supaya tidak terkeluar perkataan ni.
Sebenarnya tuan-tuan, bila kita kata tolong adjust anak saya, tak boleh tuan-tuan. Itu tak boleh. Salah satu sebab dia tuan-tuan, kita dah memberi tekanan kepada saya lah contohnya kan, memberi tekanan. Sedangkan kita melaksanakan amanah. Kita melaksanakan amanah, kita dah buat yang sepatutnya. Murid yang layak, layak lah. Yang tak layak, tak layak lah. Sekalipun status anda kan, jawatan anda sekalipun, anak menteri sekalipun, kita tak layak, tak layak. Kita nak buat yang macam tu. Kalau contohnya masa saya menguruskan tu kan, bos saya, pengarah saya, ustaz buat je. Bagus dia. Ustaz buat je, ikut je. Yang tak layak, tak layak. Okay, bagus. Kita dapat bos macam tu, bagus kan. Datanglah menteri mana sekalipun, anak menteri, tak boleh. Kan? Dia pergi jumpa, sebab apa? Sebab nanti dia akan pergi jumpa bos kita. Dia akan jumpa bos kita kan. Dia akan mempertahankan kita. Seorang bos yang baik, dia akan mempertahankan kita kan. Dan bos bagi amanah kepada kita buat yang betul, kita pun buat yang betul. Okey. Benda-benda pelik ni kita akan jumpalah. Kan? Nak masuk sekolah agama tuan-tuan, Haji Syaril nak masuk sekolah agama. Tapi hantar pegawai dia yang bukan Islam. Hantar pegawai dia. Boleh tak macam tu kita nak fikir? Kan? Pegawai dia hantar bagi surat sokongan semua, hantar pegawai dia yang bukan Islam jumpa bos kan. Bos tu panggil kita. Ustaz, ni uruskanlah macam mana? Kalau tak layak, tak layak. Kalau dapat bos macam tu apa kan? Kalau bos kata, ustaz tolong. Sudah kita. Macam mana? Bahaya tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak menghadapi cabaran tersebut, kita akan gagal menjaga hak. Betul tak? Hak di sini sangat-sangat bahaya. Kita kena tunaikan hak masing-masing. Bahaya. Kalau kita bagi kepada yang tak layak, macam mana yang layak? Betul kan? Sampai saya ni, contohnya, kita buat list murid. Di waiting list kan. Waiting list ikut markah. Betul kan? Ikut markah. Datanglah parent datang. Anak saya contohnya ustaz, tolonglah. Tiba-tiba, kita tak reti lah nak menjawab. Kita tak reti lah nak menjawab tuan-tuan. Sampai masa tu pun saya uruskan anak saya. Anak saya pun tak layak. Anak kita pun tak layak. Nak buat macam mana kan? Sebab tak layak. Datang seorang ibu, tolonglah anak saya, dia minat kat sekolah agama kan. Puan, kita pun pusing monitor. Puan tengok ni, anak puan duduk nombor berapa. Sekarang ada lagi yang atas ni. Tuan, tu cara dia. Puan, yang atas ni ada lagi. Kalau anak puan dekat bawah ni, saya pilih yang atas ni macam mana puan? Ini hak mereka ni pun puan. Puan, ni anak mereka, ni hak ni kan. Mereka yang atas lebih berhak daripada yang bawah kan. Ada kosong je, kita ambil yang atas kan. Ambil kosong ada. Itu cara dia. Kita pun tunjuklah dekat puan, ni macam ni. Kita tunjukkan yang baik, dengan cara yang baik kan. Puan, senyap lah. Itu cara dia. Kalau saya ambil anak puan, apa hukum ke atas saya? Kan? Apa hukum ke atas saya dah menafikan hak murid yang lebih layak. Barulah senyap, tak adalah. Jadi itu cabaran tuan-tuan. Macam mana kita nak hijrahkan diri kita supaya kita redha kan? Di sini kita redha dengan keputusan. Pada hari ini kemarin hari Jumaat ada keluar keputusan keputusan penempatan kepada institut perguruan. Ada yang dapat Sabah Sarawak, kena redha lah. Ada IPG dah Sabah Sarawak, kena redha. Kalau rasa boleh terima, pergilah kan. Tak jauh, tapi insya-Allah ada kemudahan di kemudian hari. Ada banyak contoh saya lihat daripada kawan-kawan saya, orang yang redha ni dia dapat kemudahan di kemudian hari. Anak-anak dia yang dapat belajar jauh kan, masuk ke institut perguruan yang jauh, maktab jauh kan, dapat maktab di Borneo, tiba-tiba dapat kerja dekat rumah. Habis belajar je, posting dapat kerja dekat rumah. Kita terimalah kan. Adalah Allah janjikan apa yang baik kepada kita dan anak-anak kita.
Baik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi ciri-ciri ummah yang berhijrah kita lihat di sini. Ummah yang berhijrah ada ciri-ciri dia. Yang pertama sekali, orang yang berhijrah ini, berhijrah maksudnya orang yang berhijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik ini ialah yang pertama sekali dia jaga solat dia. Dia jaga solat dia. Solat ialah ukuran kepada perubahan seseorang. Kita akan dapat lihat orang yang berubah di sini dia akan jaga solat dia. Jika dulu dia solat di hujung waktu, sekarang berjemaah. Jika dahulu subuh sering sahaja tertinggal, sekarang baru awal. Hijrah bermula di sejadah. Itu senang saja, tuan-tuan. Orang yang jaga solat dia, yang jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kurniakan ketenangan pada diri dia. Dan apabila tenang, kita akan melakukan perkara kebaikan. Kita tak buatlah perkara keburukan. Kita akan nampak benda baik sahaja. Okey. Jadi yang kedua, selepas solat ialah dekat dengan Al-Quran. Rumah yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran akan dipenuhi dengan rahmat. Itu semua kita tahu. Tapi kita masih gagal juga. Betul tak? Kita masih lagi gagal, bukan kata kepada tuan-tuan je. Saya sendiri pun gagal untuk menghiasi rumah dengan Al-Quran. Tapi sekurang-kurangnya adalah waktu dia kita dengar bacaan Al-Quran tersebut dalam rumah. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Kurangnya kita ajar anak kita mengaji tu dengarlah kan. Ambillah peluang, ajar Quran tu dengan kuat. Jangan ajar Al-Quran pun berbisik-bisik kan. Tak salah, kita kuatkan dengar Al-Quran. Okey. Jangan biarkan Al-Quran itu dibaca hanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan saja, yalah, pokoknya ada juga sebulan kan. Tapi janganlah sebulan setahun. Sebulan Ramadan sahaja yang berbunyi. Pokoknya malas sangat baca Quran, kita pasang je lah. Kita sebenarnya adat memasang baca Al-Quran ni kurang sekali. Kurang berbanding dengan Arab. Mungkin Arab ni dia faham kot kan. Dia faham. Buka je bacaan Al-Quran tersebut. Terutama sekali radio Al-Quran. Dekat sana ada radio Al-Quran. Apabila namanya radio Al-Quran tu, maksudnya Al-Quran je lah, betul tak? Kita ada radio IKIM. Dalam IKIM ni ada nasyid kan. Ada nasyid, ada apa lagi? Tazkirah apa semua kan, ada. Tapi dia panggil Iza'atul Quran. Siaran Al-Quran ataupun radio Al-Quran. Maksudnya fokus Al-Quran je. Selain daripada azan Al-Quran, hadis Nabi, disebut juga dia ada juga tazkirah daripada kuliah tazkirah pendek kan, daripada mufti-mufti semua kan dia ada juga. Itu je lah. Tapi kebanyakan dia Al-Quran. Nak cari iklan pun susah. Tak ada iklan kan. Jadi bila buka tu kan memang dengar je lah. Hari-hari tu ada macam-macam syekh kan. Ya, tapi kita amalan kita ni susah lah. Susah kita nak pasang Al-Quran. Mungkin kena buat juga kot. Radio Al-Quran. Radio Al-Quran. Maksudnya tak ada lah. Nasyid-nasyid tak ada. Tapi takut tak ada pendengar je. Takut tak ada pendengar. Tapi kelebihan dia macam tu lah. Pahala sentiasa ada. Rumah dipenuhi dengan rahmat. Kan? Jadi yang pertama tadi menjaga solat. Yang kedua dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga menjaga lidah. Orang yang berhijrah ni kita boleh nampak daripada tutur kata dia, betul kan? Tutur kata orang yang berhijrah ini baik, sangat baik. Dan lembut, nak tengok dia marah pun susah. Kecuali benda-benda yang salah lah. Baru dia akan meninggikan suara, okey? Ramai orang yang rajin beribadah tapi lidah dia masih lagi. Boleh tahan lidah dia kan? Kita tengok dia ni bagus dah, tapi lidah dia
Boleh kira juga kan. Mengatur orang semua. Ni kita boleh nampak dia ni bukan orang berhijrah lah. Dia orang ahli ibadah. Tapi dia belum dapat berhijrah. Berhijrah daripada benda yang tak baik. Yang tak boleh tinggal lagi kan. Dia mengumpat. Itu jelas lah kan. Mengumpat, memfitnah, menghina. Lepas tu kalau yang terkini kan zaman moden ni ialah kita menyebarkan berita tanpa kepastian kan. Tak pasti jangan kongsi. Kalau orang berhijrah ni dia akan meninggalkan benda-benda macam ni. Okey, kerana apa tuan-tuan? Kerana satu perkataan boleh menyebabkan seseorang diazab oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Satu perkataan kita boleh diazab oleh Allah. Ini dosa besar tuan-tuan. Dan yang keempat, pengajaran daripada peristiwa hijrah ni ialah ummah yang berhijrah, yang keempat ialah menjaga amanah. Menjaga amanah. Yang pertama solat, yang kedua dekat dengan Al-Quran, yang ketiga menjaga lidah, dan yang keempat menjaga amanah. Orang yang berhijrah dia akan betul-betul jaga amanah. Dia betul-betul jaga tanggungjawab dia. Susah. Memang susah. Ini amanah ni memang susah. Kita nak buat pun kalau kita rasa tak mampu, jangan kita ambil amanah ini. Okey. Jadi apabila seseorang itu mendapat tanggungjawab, mendapat satu tugas, maka kita kena buatlah dengan sebaiknya. Ummah yang berhijrah akan menjadi seorang pekerja yang amanah. Guru yang amanah akan melakukan tugas dengan sebaiknya. Peniaga yang jujur, pemimpin yang adil, suami yang bertanggungjawab, isteri yang taat kepada Allah, dan anak yang berbakti kepada ibu bapa. Inilah amanah-amanah yang perlu kita jaga. Okey? Itu ya 4 pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah. Bukan pengajaran, ciri-ciri ummah yang berhijrah. Ciri-ciri. Dia ada 4 ni. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada cabaran hijrah. Cabaran hijrah. Mengapa ramai di kalangan kita gagal istiqamah? Ramai di kalangan kita ni gagal istiqamah. Kita dah berhijrah, kita dah nampak dia tu berhijrah kan. Tapi sekejap je. Kita pun ada kan, kita cuba berhijrah. Tapi sekejap saja. Kenapa tuan-tuan? Kerana syaitan itu ada. Syaitan itu ada. Dan syaitan itu tidak akan berhenti untuk menghasut anak Adam. Itulah sebab yang paling utama. Syaitan itu ada, syaitan itu akan terus menghasut kita. Dan yang kedua ialah nafsu. Nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada keburukan. 2 perkara ni yang paling besar, yang susah untuk kita hadapi. Dan yang ketiga ialah persekitaran kita tuan-tuan. Persekitaran kita kadang-kala menarik kita kembali kepada maksiat. Walaupun maksiat kita nampak maksiat kecil je ni kan, lepak-lepak je kan. Memang lepak-lepak je. Tapi kalau lepak-lepak sampai terlepas waktu solat jemaah, jadi perkara yang sia-sia. Kalau lepak sekejap tu okey je kan. Tapi apabila kita lepak dengan kawan-kawan yang tidak menjaga solat lah kan, tidak menjaga solat ni, waktu azan pun buat cincai je. Tak apalah, boleh solat lepas ni kan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan persekitaran yang menarik kita kembali kepada maksiat. Dia perkara sia-sia ni, nampak je mula-mula sia-sia, tapi lama-lama jadi maksiat. Itu yang bahayanya kan. Namun Allah menjanjikan kepada kita tuan-tuan, menjanjikan pertolongan kepada mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk berhijrah. Kita jangan risau, kita mohon je doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni istiqamah. Jadi hijrah memerlukan kesabaran. Jadi tuan-tuan, marilah. Ya.
Okey, terima kasih Datuk Seri. Itulah apa ni? Perkataan sabar tu senang kan? Senang sebut sabar, sabar, sabar. Tapi jangan sampai kita dah dayus. Betul tak? Yang kepada dayus. Betul, Datuk Seri. Okay. Okay, terima kasih Datuk Seri. Itulah tuan-tuan, sebenarnya kita kadang-kadang kita terlepas pandang kataan dayus di sini. Dayus kita tengok, kita hanya faham dari segi apa? Dari segi sesama individu sahaja. Kita tidak lihat kepada dayus mempertahankan agama. Kita hukum dayus di sisi agama Islam haram, tuan-tuan. Haram. Jadi kalau kita terlebih meletakkan sabar di situ sebenarnya, kita dah nampak kepada dayus tersebut. Jadi kita marilah kita muhasabah. Adakah kita dah tergolong dalam kalangan golongan yang dayus? Kita ambil bahagian, ambil tanggungjawab supaya agama kita ini lebih terjaga, bukan setakat dari segi ibadah saja kan, dari segi syiar agama kita, dari segi kemuliaan agama kita semua, kita kena ambil tahu, kita kena ambil maklum. Baik, jadi kita teruskan sedikit lagi. Kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Marilah sama-sama kita tanya kepada diri kita, adakah solat kita semakin baik? Adakah bacaan Al-Quran kita semakin bertambah? Adakah bacaan Al-Quran kita semakin bertambah baik dari segi bacaan? Dari segi kualiti, dari segi kuantiti dia kan macam mana? Adakah sedekah kita semakin banyak? Adakah ibu bapa kita semakin gembira setiap hari? Adakah ibu bapa kita ni semakin gembira dengan kita? Adakah jangan pula ibu bapa kita ni memendam rasa dengan kita kan? Kita kena muhasabah kita. Adakah jiran kita berasa selamat dengan kita? Adakah jiran kita berasa selesa dengan kita? Ini kita kena muhasabah. Jika jawapannya masih belum, maka masih banyak lagi ruang untuk kita berhijrah dalam kehidupan kita. Jadi macam mana kita nak mula? Kita mulakan daripada rumah. Itu ialah salah satu langkah yang perlu kita buat. Rumah ialah madrasah yang pertama. Kita kena sentiasa mengamalkan adab-adab dalam rumah. Biasakan memberi salam, solat berjemaah sekiranya tidak sempat berjemaah di surau, membaca Al-Quran selepas maghrib, kurangkan hiburan yang melalaikan, mana-mana channel ataupun apps ke yang tak perlu kita potong kan. Nak tengok Netflix je sepanjang hari kan. Tak cukup lah dengan TV, bayar pula Netflix, betul tak? Nak tengok, itu hiburan lah tuan-tuan. Dulu pun saya pernah ada Netflix, tapi kadang membazir, tak sempat. Tak sempat nak tengok. Jadi siapa yang tengok? Anak kita lah. Jadi itulah bahaya dia kan. Potong je terus. Modal membazir, tak ada masa nak tengok. Pengaruh buruk pula ada. Lagilah haram. Betul tak tuan-tuan? Lagi haram lah. Okey. Didik anak-anak kita mencintai masjid, mencintai surau. Jadi apabila rumah itu hidup dengan zikrullah, insya-Allah masyarakat juga akan hidup. Jadi kita marilah menjadi seorang ummah yang membawa rahmat. Kerana Islam bukan sahaja mengajak kita menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang membawa kebaikan. Islam ni bukan suruh kita jadi orang baik je, tapi Islam suruh kita membawa kebaikan, membantu orang-orang susah, orang-orang miskin, membantu jiran, memudahkan urusan orang lain. Dan semua perkara lah yang kebaikan tersebut, itu kita kena buat. Islam bukan membawa kebaikan, tapi Islam suruh kita menjadi menjadi orang yang membawa kebaikan.
Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya kita tidak tahu tahun hadapan kita akan masih sempat atau tidak untuk menyambut tahun baru hijrah. Maka untuk permulaan tahun hijrah ini, marilah sama-sama kita tanamkan niat. Kerana yang pasti setiap hari umur kita semakin berkurang. Jangan bertanggung untuk hijrah, tidak perlu menunggu menunggu sempurna. Mulakan hari ini. Jika hari ini lebih baik dari semalam, itulah hijrah dia. Jika tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, itulah hijrah. Jika kita meninggal dunia dalam keadaan sedang berusaha untuk memperbaiki diri, mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Marilah kita sama-sama berdoa, moga Allah menjadikan kita ummah yang sentiasa berhijrah, bukan hanya pada tahun awal hijrah, tetapi sepanjang hayat, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikat tawwabin wa minal mutatahhirin. Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahsin khatimatana waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian kuliah subuh daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu kita sama-sama ambil. Moga kita sama-sama menjadi ummah yang berhijrah. Kita berhijrah kepada perkara yang lebih baik. Saya yakin kita semua ni dah buat benda-benda yang baik. Kita jadilah ummah yang lebih baik supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada agama kita. Kita dapat menyumbang kepada agama Islam. Semoga agama Islam kita lebih terpelihara, maruah agama Islam lebih berada di tempat yang lebih tinggi. Kita sama-sama jaga agama kita, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.